Di bawah sinaran matahari yang hangat, sekolah Bona kelihatan cerah dan berkilau. Di dalam kelas, di atas meja yang tersusun rapi, terdapat banyak barang solek yang comel dan semula jadi milik baby doll. Dan tepat di sebelahnya, ialah sudut meja yang biasa bagi rakan baiknya, Sarah. Sayang, ada apa dengan kamu? Baru solekan saya menjadi sangat kotor. Jangan risau. Di sini, biar saya bantu awak. Baby doll sangat bertuah, sentiasa mempunyai kawan rapat di sisinya yang sedia membantu dan berkongsi segala-galanya dengannya. Wow! Ia kelihatan cantik. Terima kasih atas kebaikan anda. Gadis di kawasan lapang yang rosak. Gadis laut biasa. Pada masa itu, dua wanita muda yang kaya dengan gembira melangkah masuk ke dalam bilik darjah, segera menarik perhatian semua orang. Kau panggil itu solekan? Serius? Tonton ini. Kedua-dua gadis itu mula menunjuk-nunjuk kekayaan mereka. Kotak solek Tina boleh terbuka secara automatik dengan sangat mudah, manakala Mia hanya perlu menekan satu butang untuk robot pembantunya segera bersedia melayannya. Robot, tolong buatkan solekan saya. Okay. Gadis kaya dari padang pasir. Gadis ais yang sangat kaya. Itulah solekan sebenar di situ. Hai, kelas. Hello, Puan. Saya ada pengumuman. Sekolah kami akan menjadi tuan rumah pesta prom. Wah, itu sangat menarik. Dan kami akan memilih 2 permaisuri prom yang paling cantik. Sarah, bagaimana jika kita sertai pertandingan itu bersama-sama? Mari menjadi ratu prom yang paling cantik. Hei Mia, jom sertai. Ya, sudah tentu. Puan, kami ingin menyertai. Baiklah kelas, ikut saya sekarang. Ya. Ya. Wow. Anda kini mempunyai 60 minit untuk bersiap. Pilih pakaian anda dan pergi ke pentas untuk menunjukkan penampilan terbaik anda. Ya. Masa anda bermula sekarang. Ya, ya. Saya akan menjadi gadis desa. Melihat bahawa sudut soleknya masih agak sederhana, baby doll dengan lembut meletakkan tanaman pasu kecil di atas meja dan mula berfikir tentang bagaimana dia boleh menjadikannya idea hiasan istimewa. And a smudge on your chin, got one shoe untied. Still you look so good, like a cartoon heart in my neighborhood. Cahaya dari lampu menyinari tanaman, membuatnya tumbuh dengan cepat dan mekar dengan indah. Baby doll dengan lembut memetik sehelai daun kecil dan meniupnya perlahan. One smile, I'm gonna get you trouble in the best way. Hai, Rama-Rama, tolong bantu saya. Do that Okey. thing. Rama-Rama mesra berterbangan dan perlahan menaburkan debu peri di wajah baby doll, membuatnya bersinar cerah seperti peri Rama-Rama sebenar. Baby, that's on you. Terima kasih, Rama-Rama. Dan bunga merah terang itu juga membuat bibir baby doll kelihatan segar dan hidup. Nampaknya ada
sesuatu yang tidak kena. Di situ dia. Ini nampak betul. Itulah rupa yang sepatutnya bibir ada. Sebelum ini, mereka kelihatan lebih seperti sausage. Selain itu, dia dengan mahir menggunakan bunga-bunga yang tinggal untuk membuat mahkota bunga, menjadikan keseluruhan penampilan lebih harmoni. Sekarang saya akan mencipta gaya solekan lautan. Ai, obor-obor, boleh tolong saya dengan solekan saya? Sarah dengan lembut memanggil teman ubur-uburnya dari tangki ikan, dan ia perlahan bergerak mendekat, perlahan menutupi wajahnya dengan cahaya berkilauan seperti lautan, menciptakan riasan yang membawa semangat laut. Tetapi kemudian, dia perhatikan rambutnya masih kelihatan agak sederhana. Spin me round, watch me go. Stitch by stitch, I steal the show. Hands up high, let it flow. I'm the mess you love to tote. Pengembung air yang terbentuk dari pusaran berputar di sekitar kepala Sarah dan perlahan-lahan jatuh, berkumpul membentuk mahkota hiasan berkilauan. Wah, solekan Anda sangat menakjubkan. Saya sangat suka solek Anda. Hei, kita takkan biarkan mereka mendahului kita. Betul. Kedua gadis muda itu memutuskan untuk bertindak. Pertama ialah Tina, yang mengeluarkan kotak solek istimewa. Bukan kotak biasa, tetapi peranti canggih yang boleh membantu solekan secara otomatik. Tolong buat solekan saya. Selain itu, kotak ini juga dapat membantu pemiliknya mencipta gaya rambut yang sangat mengagumkan dan menarik. Terima kasih banyak. Dengan Mia, semuanya menjadi lebih mudah. Dia hanya memegang alat kawalan jauh dan menekan satu butang. Segera, gelombang bunyi khas diaktifkan dan memanggil cakra terbang dari angkasa. Ia muncul dan membantunya menggayakan rambutnya dan menghias wajahnya. Dia kelihatan sangat diraja dan mengagumkan. Sarah, masa untuk buat pakaian kita. Started work at 5, poured 1, made it 6. A bright ass for a shot, then cried in my tip jar fix. Baby doll bertekad untuk membuat rekaan yang indah, jadi dia mengeluarkan sehelai kain dan mulai memotong dan menjahit. Dia dengan mahir mengubah idenya menjadi garisan dan bentuk yang kreatif. Bartend me funny, keep the bad news coming. Bartend me funny, I laugh so I don't fall. One more round, honey, make the whole room humming, humming. Bartend me funny, or don't serve me at all. Gaun ini kelihatan menjanjikan, tetapi masih sederhana. Jadi dia dengan teliti mula menambah bunga padanya. Setiap rincian dihias dengan teliti. A guy asked for this vibes and ordered 7 meat. Two friends solved their feud by arm wrestling the seat. The jukebox lost its mind, the bouncer lost his keys. I said, if you find my patience, put it back with please. I know your secret words, I know your favorite brand. I can pour a little piece and spill the whole damn plan. Bartend me funny. Sayang, pakaian Anda sangat hebat. Sekarang giliran saya. Sarah sangat teruja dengan bakat rakannya, jadi dia juga mula membuat idenya sendiri. Dia menunggu kawan-kawan obor-obor terapungnya berkumpul. Mereka menutupi kain sepenuhnya. Kemudian mereka menjauh dan gaun berkilauan muncul. Ia bersinar seperti obor-obor di lautan. Baby, I already know. Cook it up, yeah, cook it up. Make it hot, make it right. Cook it up, baby, cook it up. Oh, wow! Ini sangat comel. Put up in
Tina juga membawa keluar patung dan bersedia untuk mencipta sesuatu yang menakjubkan. Namun, dia juga mengeluarkan mesin yang aneh. Dengan hanya satu tekan butang, ribbon berwarna-warni melayang dan membalut patung tersebut. Dalam masa yang singkat, mereka mencipta gaun cantik yang benar-benar menonjol. Silver spoon flex, silver spoon flex. Look at me now, I'll make it look easy. Silver spoon flex, silver spoon flex. You bring the joke, I bring the breezy. Silver spoon Nampak hebat. yeah, yeah. Silver spoon Mia tidak mahu ketinggalan juga. Dia terus mengeluarkan panel kawalannya dan menekan butang. Dengan segera, cakra terbang memancarkan cahaya ke arah mannequin, menjadikannya gaun putri yang cantik dan menawan. with a grin on my face. I got a soft spot for a hard-earned flex. Silver spoon flex, silver spoon flex. You bring the joke, I bring the breezy. Jom tukar pakaian kita. Hei, Mia, kita perlu bersiap dan tukar sekarang juga. Kamu berjaya dengan pakaian itu? Komelnya. Halo, semua orang. Adakah anda semua telah bersiap sedia? Ya, kami sudah bersedia. Baiklah, mari kita pergi ke pentas dan bersinar seperti bintang malam ini. Ya. Pertunjukan fashion kini bermula. Bagaimana para gadis akan bersinar di pentas hari ini? Dan sekarang, adakah peserta kita bersedia untuk menonjol? Mari kita sambut dua peserta hebat pertama kita. Oh, wow! Siapkan robot. Wow! Persembahan yang sungguh hebat. Terima kasih, Puan. Terima kasih banyak kepada anda berdua. Anda boleh masuk sekarang. Iya. Dan sekarang, mari kita sambut dua peserta seterusnya. Ia sungguh indah, begitu puitis. Gelembung air perlahan terapung dan menyentuh lembut bunga-bunga pada gaun baby doll. Tidak lama kemudian, bunga-bunga mula berkembang mekar, mencipta kesan akhir yang cantik dan mengagumkan. Ini sungguh berwarna-warni. Dan sekarang hasilnya sudah sedia. Sila keluar untuk pengumuman. Ya. Dari apa yang saya lihat, kedua-dua pasukan sangat berbakat. Tetapi akhirnya, hanya satu pasukan yang akan meraih kemenangan dan pasukan yang menang adalah... Dan itu adalah... Baby
Baby Doll dan Sarah. Pakaian anda sungguh cantik. Kamu berdua adalah pemenang. Memang berhak. Kami sangat menghargai kamu berdua. Pakaian kamu juga menakjubkan. Kami berharap pertandingan ini menjadikan kita lebih rapat sebagai kawan. Tahniah kepada dua ratu prom kami yang hebat. Baby Doll dan Sarah memenangi pertandingan dan mereka benar-benar layak untuk kemenangan tersebut. Terima kasih kerana menonton semua. Pakaian mana yang anda rasa paling bagus? Beritahu kami dalam komen. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jumpa lagi nanti.